Okey, kita letak tengok bahagian dia punya ni. Oh, laju betul dia punya pergerakan dia. Kalau kita tengok panjang dia macam mana nak kalau kita letak. Oh. Okey, jika tadi kita melihat, orang kata kita melihat pergerakan bahan yang hanya ada karbon semata-mata. Nampak tak kat situ? Dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, agak rawak, tak boleh program. Tapi apa jadi bila kita susun, kita design, kita bangunkan robot kita tu dengan kita letakkan kedudukan karbon tu pada kedudukan tertentu di badan robot tu. Baik. Jadi anda semua telah melihat bagaimana robot ini bergerak hanya dengan menggunakan kelembapan air sahaja. Okey, dan sebenarnya hasil kajian mengenai robot ini pun telah diterbitkan di jurnal antarabangsa, di mana dia telah diindeks, jurnal ini telah diindeks di Web of Science Q1, dan actually dia punya, orang kata kuartal Q dia adalah top 5%. Okey, jadi di sini membuktikan bahawa hasil kajian ini diterima ataupun diiktiraf di peringkat antarabangsa.